Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, di belakang aku sekarang ni kau boleh nampak inilah setup Mac Mini M4 Pro aku yang mana aku connectkan dengan monitor 32 inci dekat belakang aku ni. So ini adalah monitor 4K lah, dan overall aku sebenarnya just nak mengkongsikan pengalaman aku menggunakan Mac Mini ni sepanjang seminggu lah. So dalam seminggu ni ada 3 projek yang aku dah gunakan dekat Mac Mini M4 Pro ni untuk tujuan editing. By the way, M4 Pro yang aku gunakan ni adalah Mac Mini M4 Pro yang paling basicnya, iaitu 12 core dengan 16 core GPU. Harga jualan dia adalah RM5,999. Sebenarnya dia ada option yang lagi tinggi daripada tu, iaitu 14 core CPU dengan 20 core GPU. Tapi yang itu kalau nak beli, dia kena pre-order terlebih dahulu. So kalau nak walk in, option yang ada adalah 16 tu lah. Dan untuk 16 ni, dia punya capacity RAM yang dia bagi, unified memory tu adalah 24GB dan internal storage 512GB. So macam aku cakap tadi, aku dah guna untuk seminggu dan aku rasa overall yang aku boleh kata adalah Mac Mini M4 Pro ni memang power gila. Untuk harga jualan dia tu, aku memang tak boleh nak membayangkan dia punya kepoweran dia tu. Ni aku tak cerita in terms of gaming ke apa lah. Of course lah, kalau gaming kenapa nak cerita pasal Mac kan. Gaming of course lah kena gunakan dedicated GPU macam daripada Nvidia ataupun AMD. Tapi ini aku lebih menceritakan dari perspektif seorang content creator yang menggunakan PC untuk tujuan editing, yang menggunakan Premiere Pro, Photoshop ataupun Lightroom, yang mana aku memang eksklusif menggunakan 3 software ni lah. So isu dia bermula pada PC aku dekat bahagian belakang ni lah, yang mana dia dah tak mampu untuk edit video 6.2K 422 punya codec lah, yang mana dia menggunakan H.265 punya jenis file. So dia tak mampu untuk buat editing tu sebab RTX 3080 aku tak support untuk H.265. So aku macam berfikir-fikir juga, kalau aku nak upgrade kepada RTX 5000 series yang support H.265, harga untuk 5080 ataupun 5090 pun memang dah mahal lah kan. Kalau 5090 pun harga dah dekat RM10,000. So ala-ala aku fikir macam apa kata kalau aku try menggunakan Mac Mini yang harga dia lebih kurang sama macam kalau aku beli satu graphic card. So itu yang aku decide menggunakan Mac Mini M4 Pro. So aku nak Mac Mini sebab aku suka design dia yang compact, yang kecil, boleh letak dekat atas macam ni kan, dia nampak kemas gila kan. Dan kemudian of course lah dia powerful untuk digunakan untuk tujuan editing. So untuk pengalaman aku menggunakan Mac OS, overall okay. Walaupun aku datang daripada Windows, memang banyak benda yang perlu aku belajar kan, terutama dari segi dia punya command tu semua. Tapi overall okay, tak ada masalah. Dan bila aku gunakan Premiere Pro pun, memang bagi aku sangat optimize lah. Di mana walaupun aku letak 6.2K punya footage, 6.2K punya footage dekat dalam satu timeline, dia memang langsung tak ada lag ke apa lah. Aku memang impress gila lah. Cuma kelemahan tu akan nampak dari segi capacity unified memory 24GB RAM tu, yang mana aku rasa dia tak berapa cukup lah sebenarnya. Yang mana tu aku gunakan tu, kalau aku betul-betul tak nak ada rasa lag ke apa ke kan, aku kena tutup semua aplikasi, tak Chrome ke apa ke, semua aku kena tutup, dan aku kena boleh buka satu Premiere Pro tu saja, baru dia takkan ada lag tu semualah. Sebab nak uruskan 6.2K punya file resolution tu sangat besar, dan kalau aku buat sedikit color grading sikit ke kan, dia akan jadi lagi berat lah. Dan macam footage yang aku tunjuk ni, korang boleh nampak lah, yang mana disebabkan dia tak cukup untuk menggunakan 24GB RAM tu, dia berlakulah memory swap, yang mana memory swap dia pun agak tinggi juga lah, boleh pergi sampai kadang pada sekali tu aku guna sampai 8-10GB kan. So dia agak merisaukan lah. Kalau di bawah 5GB tu aku mungkin boleh terima lagi. So dari segi pengalaman editing dekat timeline and then kemudian export, okay, memang cantik. Dia punya very smooth, and then kemudian export pun laju. Cuma aku kena ubah sikit cara penggunaan aku, yang mana aku kena banyak tutup aplikasi-aplikasi lain in order untuk pastikan Premiere Pro run smoothly. Yes, aku tahu mungkin ada korang yang akan cakap dah pakai Mac ni, jangan pakai Premiere Pro kan, pakailah DaVinci ke, pakailah Final Cut Pro ke. Aku tak nak. Memang aku macam aku cakap tadi, aku exclusively nak menggunakan Premiere Pro. Aku tahu kalau aku gunakan Final Cut Pro ataupun DaVinci Resolve, masalah ni memang takkan ada lah. Sebab Mac Mini memang sangat optimize dekat area DaVinci Resolve ataupun dekat Final Cut Pro. So Premiere Pro running 6.2K punya footage memang banyak
menggunakan RAM sehingga menjejaskan performance kalau kita banyak buka aplikasi lain dekat background. Jadi benda tu merisaukan aku dan membuatkan aku rasa macam okay, aku rasa yang ini untuk peace of mind pada masa akan datang, aku tak boleh teruskan benda ni. Aku kena return balik Mac Mini ni. Yes. Jangan terus komen kat bawah. Aku dah agak dah mesti nak returnnya. Let lu bagi aku explain dulu. So aku decide untuk return Mac Mini ni, dan aku planning untuk upgrade kepada Mac Mini yang lebih tinggi lah spesifikasi dia tu. So custom made lah. So apa yang aku nak buat adalah aku nak tambah capacity RAM daripada 24GB ke next dia, iaitu 48GB, yang mana aku kena tambah lagi RM1,700. Dan alang-alang aku dah buat upgrade custom ni, aku ingat nak upgrade juga kepada 14 core CPU dan 20 core GPU, iaitu kena tambah dalam RM850. Yang mana total dia bila campur tu semua, dia akan jadi dalam RM8,590. Lebih kurang macam tu lah. Maka bila aku tengok dia punya harga RM8,600 ni, dia buatkan aku terfikir sikit lah kan. Aku macam terfikir, apa kata kalau aku tambah lagi RM400 dan aku boleh dapat Mac Studio M4 Max, yang mana dijual pada tanda harga jualan RM8,999. So aku akan dapat spesifikasi yang lebih tinggi, iaitu dia punya CPU core 14 core, and then kemudian 30 core untuk GPU. Capacity unified memory RAM dia 36GB, and then kemudian internal storage 512GB. Lepas tu tak masuk juga yang mana Mac Studio ni dia ada lagi banyak extra port lah kalau nak dibandingkan dengan Mac Mini ni. Cuma yalah, Mac Studio memang size dia agak besar lah kan. Kalau beli Mac Studio tu tak boleh lah nak letak dekat atas speaker macam ni, comel kecil kat situ, minimalis kan. Dan kalau aku upgrade kepada Mac Studio, tak boleh lah kalau aku macam rasa macam nak bawa Mac Studio tu pergi overseas untuk buat kerja. Tak boleh lah kan. Kalau Mac Mini ni dia make sense lagi, kecil masuk bag, boleh bawa pergi hotel, pasang dekat TV hotel. Mac Studio dia besar, dia berat sikit. So kat situ aku kena berfikir lah. So bila aku duduk fikir-fikir kan, aku bincang dengan manager. So aku ada 3 orang manager kat dalam studio ni. So lepas aku bincang-bincang semua, kita orang bersependapat lah, yang mana aku memang takkan buat kerja dekat luar negara kan. So mostly aku memang akan buat kerja dalam studio, dan aku rasa macam okay lah, make sense lah. I think aku rasa patut upgrade kepada Mac Studio, yang mana dia akan lebih future proof, and then kemudian akan mengurangkan keresahan aku lah, yang mana akan berlaku ketidakcukupan daripada capacity unified memory RAM 24GB yang ada dekat Mac Mini M4 Pro ni. So bila dia punya capacity RAM macam dekat Mac Studio tu 36GB, masalah swap memory swap tu akan kurang sikit, and then kemudian dia punya memory pressure dia tu akan rendah jugalah, sebab kita tak gunakan capacity RAM tu pada kadar maksimum kan, yang tinggi. Dan bila aku gunakan Premiere Pro tu, at least dengan capacity RAM yang lebih besar tu, aku boleh buka banyak benda dekat belakang. Nak buka Google Chrome ke apa ke, dia takkan membebankan lah CPU dia kan. So aku rasa mungkin dah tiba masa untuk aku reset balik Mac Mini M4 Pro aku ni, dan kemudian masukkan balik dalam kotak. Kita akan pergi ke Apple TRX and then upgrade kepada Mac Studio. Okay, so kita dah sampai rumah. Anton, ni angkat atas sini. Lelok, slow. Okay, so kita dah sampai rumah, dan inilah dia. Mac Studio. Ya, so inilah dia Mac Studio. Where are we gonna put it? Kita akan tak boleh lah letak atas speaker macam tu. Macam tak tadi boleh. Kena ayah kena ayah kena alih-alihkan sikit lah. Macam sini. Kita ambil speaker ni, dia letak mana? Ke nak letak tu agak sini? We'll come up with the idea. Okay, kita akan come up with the idea later lah. Tapi saya dah nampak power button di belakang sini. Power button. Sebab yang sebelum ni Mac Mini power button kat bawah ya. Lepas tu dia ada macam plug. Bukan plug, ni port nama dia. Okay, so kalau tengok kat atas ni, dia nampaklah kotak. Sebab kotak ni terlalu besar sangat, tak nampak. Sekejap, kena
letak. Okay, baru nampak. Okay, so kalau macam korang boleh nampak ni, ni lah antara sebab kenapa aku rasa macam okay, aku tambah lagi RM400, aku boleh terus upgrade ke Mac Studio yang mempunyai lebih banyak port. So dia ada satu lagi extra port untuk Thunderbolt 5, and then terus 10 gigabit internet punya port. Ada dia bagi 2 USB-A punya port. Lepas tu power button ni lah kat tepi ni. Aku tak kisah pun Mac Mini power button sebelum ni kat bawah kan, sebab memang aku tak pernah tutup pun PC. Selalunya akan slipkan je lah. Tapi kenapa Mac Mini ni besar bila Mac Studio. Ini Mac Studio. Mac Studio besar tapi ada Mac Mini dia tak ada ni. Okay, so I'll show you, okay. Tapi sebelum remind me the question, nanti kejap lagi ayah jawab. So sekarang kita nak unbox ni. Cepat-cepat unbox. Sound Mac Mini. Cirit dia ni. Lens dah ultra wide pun tak boleh. Nampak sangat dia memang gedabak besar kan. Okay, so bila buka ni, inilah dia. Tolak tepi ni. Kejap Mika, apa dekat situ? I think it's some instruction. Let's see. Ada kabel tak? Sebelum yang tu besar. Okay, keluarkan Dah besar. that's all. Ni je yang perlu, yang lain tak payah pakai. Tengok ni. Sebab apa tengok. Sekejap, keluarkan terus kabel. Okay, kenapa kat sebelah ni? Sabar. Abang ini tak sabar. Dia tak sabar-sabar nak buat video ni. Dah tak. Oh, tu je. Ni semua simpan. Simpan. Okay, dah. I thought the Mac Studio was gonna be much more bigger than that. Oh, this one fail. Oh my. Okay, so dengan Daniel, dengar. Nak menjawab soalan Daniel tadi. Daniel kata kenapa dekat Mac Studio ni belakang dia ada ni, betul? Jawapan dia dekat Jawapannya yelah, dia macam ada cooling system. Dia akan keluarkan steam yang panas. Oh, gila power kan. Betul. Betul. Okay, so bezanya Mac Mini dengan Mac Studio adalah Mac Mini dia punya intake dengan outtake dia berada pada bahagian bawah yang dekat sini. So dekat Mac Studio dia lain. Dia punya intake dekat bahagian bawah, tapi dia punya angin panas keluar tu adalah berada di bahagian atas ni. So dia lebih efficient lah sebenarnya dia punya airflow dia tu. How many RM is it? So Mac Studio ni harga dia RM8,999. Wow, mahalnya. Mahal. So if kalau Mika dengan Daniel drop it, ayah akan marah. Sebab ni mahal. Tak. Tapi dia punya ni ada banyak ni dengan Mac Mini, dia tak ada macam ni. Okay, so untuk kepada korang sana yang mungkin ada yang teringin nak menggunakan Mac Mini M4 Pro, and kemudian korang pun macam aku juga pakai Premiere Pro kan sebagai mesin utama, sebenarnya korang tak perlu pun go for Mac Studio ni, sebab Mac Mini M4 Pro tu dia dah OP dah sebenarnya. Lagi-lagi kalau korang ni just shoot 4K punya footage je, memang dah cukup dah. Kau buat apa? So M4 Pro dah terlebih daripada cukup. Even kalau nak shoot 6.2K pun, nak edit 6.2K pun boleh je. Cuma macam aku ni, aku memilih Mac Studio M4 Max ni sebab lebih kepada future proving lah, supaya pada masa akan datang aku dah tak payah nak fikir lagi dah. And capacity RAM dia 36GB, bagi aku yang itu amount yang sangat cukup lah. So Mac Mini M4 Pro dah terlebih daripada cukup untuk kebanyakan, bila boleh kata 98% orang kat luar sana lah. Tapi kalau nak peace of mind, Mac Studio lah jawapan dia. When are you gonna use it? Ni lepas ni ayah terus pakai lah. Ayah nak terus set up lah. Cuma tengah fikir nanti kita fikir macam mana nak letak semua. Ayah, boleh tak ayah macam edit yang bila dia cakap Forza Horizon 4, ayah put Forza Horizon 4 screen. Okay, sebut Forza Horizon 4. Ni dia untuk Forza Horizon 4. Nanti tu ada keluar. So sampai sini saja video aku untuk hari ni, untuk perkongsian aku ni. So terima kasih kepada Apple TRX yang banyak bantu. Tak ada kisah pun kan. Kalau korang ada yang tertanya macam mana aku boleh return, kalau korang beli barang-barang Apple di Apple TRX, dia ada satu polisi di mana kita boleh guna selama 2 minggu. Dan kalau kita tak berpuas hati, kita boleh return without no question asked lah. So kita return dan dia akan
akan bayar balik jumlah yang kita bayar tu. Cuma dia tak adalah bayar on the spot. Dia kena take time lah baru korang akan dapat duit tu. Terima kasih kepada staff di Apple TRX yang handle aku tadi, Hafiz. Best, just nice, memang senang, direct to the point. Aku just perlu tambah je lagi 3,000 untuk angkat Mac Studio ni. Memang senang lah. Okay, jadi aku rasa sampai sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Kita punya sesi, kira ni episod kedua lah, menceritakan perjalanan side quest aku untuk mencari pengganti kepada PC aku. So kalau korang rasa video ni best, perkongsian ni bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.